Malaysia jatuh ranking, bukan sikit, 19 anak tangga. Dan buncanya bukan kerana kalah di padang. Assalamualaikum dan salam sukan. Ini mungkin antara tamparan paling kuat pernah diterima oleh Malaysia National Football Team dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ranking dunia jatuh, maruah tercala dan peluang ke pentas Asia hampir tertutup. Menurut kemaskini terbaru daripada Federation International The Football Association, Malaysia kini berada di tangga ke-135 dunia, jatuh 14 anak tangga sekaligus. Dan kalau dikira keseluruhan, Malaysia telah kehilangan 19 kedudukan. Bukan sebab taktikal, bukan sebab pemain tak cukup bagus, tetapi kerana satu perkara, isu pemain warisan yang tidak sah. Federation International The Football Association telah mengambil tindakan tegas. 3 perlawanan persahabatan dibatalkan, menentang Cape Verde, Singapura dan Palestin. Semua keputusan ditukar kepada kekalahan 0-3 dan itu belum habis. Asian Football Confederation turut mengambil tindakan yang sama. 2 perlawanan kelayakan Piala Asia, lawan Vietnam, lawan Nepal, juga dianggap kalah 0-3. Dan kesannya bukan sekadar ranking jatuh, tetapi peluang ke Piala Asia 2027 hilang. Malaysia pernah berada di tangga 116 dunia, sekarang 135. Itu bukan sekadar nombor, itu gambaran realiti sebenar bola sepak negara hari ini. Persoalannya sekarang, adakah ini satu kesilapan yang boleh diperbaiki atau tanda bahawa sesuatu yang lebih besar perlu diubah? Apa pandangan anda? Patutkah sistem pengurusan bola sepak negara dirombak sepenuhnya? Komen di bawah. Dan kalau anda mahu analisis bola sepak Malaysia yang jujur tanpa tapisan, subscribe channel Northern Football Insight.